Diipu seorang peguam diriman terhadap 3 anggota polis bertahan di sebelah Rasuah tidak bermula dengan jutaan ringgit. Ia bermula dengan satu pilihan. Pilihan untuk jujur atau mengkhianati amanah. Rasuah memberi kesan kepada ekonomi, pendidikan, keselamatan dan masa depan negara. Membantras rasuah bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Buat siapa ni? Tak payahlah. Ayah, ada duit. Duit orang ni. Tapi tak apa, kita pergi tanya orang. Sebab bukan duit kita. Jom. Nilai integriti bermula dari rumah. Didikan ibu bapa menjadi benteng pertama menolak rasuah. Pendidikan bukan hanya mengejar keputusan peperiksaan. Sekolah membentuk nilai amanah, disiplin dan tanggungjawab. Apabila nilai ini dipupuk sejak kecil, masyarakat yang menolak rasuah dapat dilahirkan. Masyarakat tidak boleh berdiam diri apabila melihat rasuah berlaku. Sikap berani menegur, melaporkan salah laku dan menolak pemberian yang tidak wajar merupakan tanggungjawab bersama. Kerajaan melaksanakan pelbagai dasar penguatkuasaan undang-undang dan kempen kesedaran. Namun, undang-undang sahaja tidak mencukupi tanpa sokongan rakyat. Integriti bukan sekadar satu perkataan. Ia adalah pilihan yang dibuat setiap hari. Jika keluarga mendidik, sekolah membimbing, masyarakat prihatin dan kerajaan terus memperkukuh penguatkuasaan, rasuah mampu dibantras. Perubahan bermula daripada diri kita sendiri.